Alright guys, hari ni 11 hari bulan 12 pada pukul 9:09 malam. Alright, aku just nak pakai setup yang aku dapat daripada YouTube. Okay, just nak try guna, nak tengok sama ada setup ni okey ataupun tak okey. Aku akan tunggu pukul 9. Okay, macam pukul 9 untuk candle hijau yang ni. Okay, so open price dia pada pukul 9 ni, dia berada di bawah MA ataupun dia berada di atas MA. Kalau dia berada di bawah MA, kita boleh sell dengan TP 12 tick, SL 8 tick. Okay, tapi kalau dia di atas MA, kita boleh buy SL 8 tick, TP 12 tick. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, dia open price ni, okay, untuk candle warna hijau yang ni, dia open price pada 4068. Okay, so aku akan sell. Okay, area sini lah lebih kurang SL 8 tick, TP 12 tick. Okay, kat sini. Alright, tapi memandangkan dia naik satu, aku akan sell dekat sini lah. Alright, aku akan sell dekat 4069, SL 4077, TP 4057. Alright, so kita nantikan hasil daripada teknik yang aku cedok daripada YouTube. A few moments later. Alright guys, sambungan kepada trade tadi. Okay, sebenarnya pun dah kena TP pada pukul 9. 9.55 dah kena TP TP berapa? 12 tick. Right, so nampak gayanya teknik yang saya cedok daripada internet, daripada YouTube ni berhasil juga so boleh juga guna untuk untuk backtest lah jangan terus trade guna teknik orang tapi tak ada backtest. Kena buat backtest dulu, tengok sama ada teknik yang kita nak pakai tu sesuai dengan kita ke tak. So 12 tick berapa? RM300. Okay, RM300 dalam tangan. Alright.